Imam Mahdi ini ceritanya, tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini dia lebih tinggi daripada hadis sahih. Kita sebutkan hadis hasan, hadis sahih, atas lagi mutawatir maknawi. Tinggi lagi kedudukannya disebabkan lebih daripada 40 orang sahabat yang meriwayatkan tentang cerita ini. Ramainya sahabat meriwayatkan tentang kisah ini kerana kerapnya Nabi mengulang tentang kisah ini. Dan Imam Mahdi ini dia datang pada satu zaman ketika itu yang akan hidup pada zaman itu juga seorang rasul dan seorang lagi ketua kepada orang-orang jahat, ketua kepada Dajjal kecil, namanya ialah Dajjal. Dan seorang lagi rasul iaitulah Nabi Isa. Isa ibn Maryam alaihi salam, Al-Imamul Mahdi dan Dajjal laknatullah. Tiga benda ini adalah perkara yang akan berlaku pada akhir zaman. Tiga perkara ini. Dua tanda besar kiamat, satu tanda kecil. Dua tanda besar tu Nabi Isa dan dan juga Dajjal. Dua tanda besar. Satu yang tanda kecil ini ialah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Itu namanya.